Madam. Ni dulu bagi minta. Bagi dulu. Cakap apa? Cakap apa? Tak payah buka cakap apa. Terima kasih. Ila adang. Terima kasih. Terima kasih Adana. Jangan ngapa. Lagi Adana. Adana. Si Adana. Terima kasih. Baik Adana. Si Adana. Nah. Terima kasih Adana. Okey. Ni duit raya. Terima kasih. Seronok dapat duit raya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bagus cakap terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Duit raya. Cikgu sama air lain. Selamat lahir pula. Kau selamat hari lahir. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Selamat hari raya cikgu. Ah. Bahasa yang batin. Okey. Buat beli apa ni? Beli apa? Baju raya? Tak ada dah beli dah. Buat untuk persiapan raya tau. Untuk apa? Persiapan. Persiapan raya. Salam dulu. Katul. Ni buat apa Katul? Buat persiapan raya. Baju raya ke? Boleh Putri? Nak beli apa? Baju raya ke? Nak beli kasut raya? Beli baju raya. Okey, boleh baju raya. Mimi nak beli apa? Nak beli apa? Baju raya. Andriana nak beli apa? Nak beli apa? Cepat. Kasut raya. Kasut raya, okey. Ayo cepat. Cepat. Dah nak habis dah ni cepat Kak Syima. Cepat. Ini untuk anak yang bawah 1 tahun. Bawah setahun. Yang lain tak ada. Ini mak dia. Anak berapa orang? 3. Hai. Lagi? Lagi 2. Terima kasih. Nak dah banyak lagi. Ayah je tak ayah Anak kena ramai. Anak berapa? 2. Anak 2, mak 1. 3. Anak berapa? Anak 1, mak 1. Anak dekat tak dapat. Dapat 2. Sama-sama. Anak umur 1 tahun. 1. Okey, 1 tahun. Lepas tu? Anak 3. 3. Mak 1. 4. 3, mak 1. Mak 1. Okey, 5. Terima kasih Cikgu Kamarul sama Hari Raya. Alamak, dah Syima tak ada. Jangan cakap banyak. Kak Syima tak ada anak kan? Tak ada anak pula. Dia kata 0.1. 0.1. Dah Ada yang kecil tu dia kena banyak sikit. Kak Syima, kalau nak banyak, kena anak lagi. Sama 2, 3 lah. Kak Syima tak ada anak semua dah besar-besar, dapat 1 je. Okey. Sama. Saya kasih 2 keping. Orang lain dapat 1 keping, Kak Syima dapat 2 keping. Sama. Masuk dalam sampul. Hilang nanti. Cepat. Tak nak saya ambil. Masuk dalam sampul. Dah siap. Hilang. Simpan dalam ni Dalam poket. Dalam poket pun boleh. Simpan dalam sampul raya pun boleh. Wah, untunglah. Ada ambil tak dengan cikgu?